Adakah cempaka Humairah sudah berubah? Jawapannya adalah ya. Barulah dia sedar Budin adalah insan yang sepatutnya dihargai, bukannya Rafiq. Harap muka saja handsome, tapi pengecut dan anak emak. Takkanlah dia mahukan seorang suami yang tiada keyakinan untuk menjaga dirinya di masa akan datang. Maka itu, Humairah kena perbetulkan keadaan dan mahu menambah semula hati Budin bukannya mudah setelah hatinya hancur semenjak Budin tahu Humairah pemainkan cintanya. Lily pula telah selamat di bedah dan nampaknya dia tetap juga dengan keputusannya untuk bercerai dengan Amar. Bagilah saya peluang bina bahagia saya sendiri. Tolonglah. Cempaka. Kenapa kamu berdiri je? Kamu tak nak makan kali ke? Tak ada selera. Abang Amir dah muak lah dengan lakonan kau. Tak payahlah nak berlakon lagi. Boleh tak? Tak payah sibuk sangat hal hidup aku. Abang Amir, ni dia dah kecilkan daging-daging ni. Senang sikit abang nak makan. Ni, nanti kalau tangan tu sakit lagi, Lia boleh tolong sapukan ubat. Jangan nak menggatal. Makan kat situ diam-diam. Hai. Abang Amir tak minum air manis kan? Abang nak air suap? Terima kasih. Sama-sama kasih. Mama, papa kamu dah jumpa aku. Dia orang dah bagi tahu yang dia orang restu kamu dengan Rafiq. Dia orang tak nak aku halang kamu dengan dia. Jemput tonton 2 video terbaru dari channel ini. Perbincangan Aku Bukan Ustazah 2 dan alur cerita drama bukan sekadar lafaz musim yang pertama. Allah dah bagi peringatan pada Maira. Peringatan untuk isteri yang derhaka. Dan kalau semalam Maira mati sebagai isteri yang derhaka, Bang. Maira betul-betul minta maaf. Abang. Saya tahu Cik Maira cuma tu hutang budi dengan saya je. Kalau betul Cik Maira nak balas budi tak perlu dengan cinta. Saya betul-betul ikhlas tolong Cik Maira. Saya betul-betul ikhlas bantu Kak Lily tu. Hanya untuk abang tolong maafkan Maira. Cik Maira jangan gadaikan perasaan Cik Maira. Sebab nanti yang sakit, yang sedih, yang pedih, yang derita Cik Maira juga.